Bosan lah asyik ulang-ulang baca buku yang sama. Nak tambah koleksi buku lah. Saya pun sama. Tapi nak cari kat mana ya? Awak berdua nak beli buku? Kami tahu di mana. Nak bawa tak? Mestilah nak. Tapi kat mana? Rahsia. Kalau nak ikut, jom. Tapi kita nak pergi naik apa? Kita naik Tara. Pening gak kepala dalam cawan tadi. Kita dah sampai. Kita kat mana ni? Kita sekarang berada di Maiden Mall Seremban 2. Kenapa kita kat Maiden ni? Sebab di sinilah Pesta Buku Negeri Sembilan 2026 berlangsung. Jom kita masuk. Alang-alang kita dah sampai sini, apa kata kita pergi interview orang awam? Okey. Jom. Okey, jom. Bersama saya, wakil penganjur Pesta Buku Negeri Sembilan pada tahun ini. Boleh perkenalkan diri puan? Okey, terima kasih pada SK Gadong Jaya kerana sudi hadir pada Pesta Buku Negeri Sembilan 2026. Saya Wan Nurul Izzati binti Wan Ibrahim, pegawai Perpustakaan Awam Negeri Sembilan. Berapa lama masa yang diambil untuk persediaan Pesta Buku? Okey, kebiasaannya kita memang dah rancang daripada awal tahun. Memang setiap tahun kita adalah acara tahunan bagi Perpadanan Perpustakaan Awam Negeri Sembilan ni lah. Mengapa pilih Maiden Mall sebagai lokasi program? Okey, kita memilih Maiden Mall di Seremban 2 ni kerana ini adalah pusat tumpuan seisi keluarga, berbagai bangsa, berbilang kaum dan berbagai golongan umur yang kita memang sasarkan, macam keluarga bawa anak-anak kan. Jadi ini adalah Maiden Mall ni merupakan tempat yang paling sesuai untuk kami adakan Pesta Buku. Boleh kongsikan apa lagi aktiviti menarik pada hari-hari yang seterusnya? Okey, kita ada berbagai aktiviti menarik selama 5 hari kita di Maiden Mall ni, daripada 24 hingga 29 hari bulan ni lah. Jadi antara aktiviti menarik yang kita ada di Maiden Mall ni adalah Smart and Shine daripada klinik pergigian Port Dickson. Kita ada pentas ilmu, pertandingan bicara berirama, Negeri Kahut Challenge, pentas budaya iaitu pertandingan tarian budaya, pop quiz Teruja Negeri Sembilan, pertandingan anda cilik, terus KI dunia teknologi bersama Exploria dan macam-macam lagi lah yang program yang orang kata menarik, dan kita galakkan semua datang pada ke Pesta Buku Negeri Sembilan ni. Terima kasih puan atas perkongsian. Sama-sama, dan terima kasih pada SK Gadong Jaya kerana sudi datang ke Pesta Buku Negeri Sembilan. Assalamualaikum puan. Waalaikumsalam. Boleh perkenalkan syarikat buku puan? Saya Dayana daripada syarikat Sri Ayu Distributor Serian Berhad. Apa yang menarik ditawarkan di gerai puan? Okey, tawaran yang menarik yang ditawarkan di gerai kami ada sediakan diskaun 10%, dan pada masa yang sama kita ada juga bawa buku tawaran-tawaran daripada majalah untuk ibu bapa juga. Buku apa yang paling best seller di sini? Buku yang best seller setakat ini daripada Keluar Man, komik Keluar Man, majalah Gila-Gila, Squad Misi, komik Squad Misi, serta ada beberapa lagi penerbit lah. Terima kasih atas pengisian. Sama-sama.
Assalamualaikum Tuan. Boleh Tuan perkenalkan diri? Okey, nama saya Muhammad Uzair bin Syahri. Saya penjawat awam sebagai Juruteknik Komputer yang bekerja di Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Sembilan. Boleh kongsikan apa hikmat yang disediakan di gerai Encik? Okey, hikmat yang kita sediakan hari ini adalah kita membawakan virtual reality iaitu VR, permainan alam maya. Kita bawakan kat sini permainan roller coaster dan permainan kayak air. Terima kasih. Okey, sama. Tengok ni kawan-kawan. Nisha dengan Firman nak try VR. Kawan-kawan nak rasa apa yang Firman dengan Nisha tengok? Tadi cakap orang kan. Tengok game apa yang gua main ni. Seram tak seram? Tahu. Kau tengok apa? Roller coaster yang apa? Di belakang saya ni adalah Cik Ujang, seorang kartris yang terkenal di Malaysia. Korang ingat tak majalah Ujang? Inilah penulis dia. Assalamualaikum Cik Ujang, boleh tak ceritakan sedikit latar belakang macam mana boleh bergiat dalam dunia melukis kartun ni? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibrahim bin Anon. Nama gelaran, nama panel saya Ujang, Kartuni Ujang. Jadi saya minat lukis kartun daripada zaman sekolah-sekolah lagi. Boleh cakap atuk sebenarnya ni. Awak umur berapa? 12. Dah cucu ni. Masa umur 5 tahun 6 tahun tu dah suka melukis dah. Sampai sekolah, masuk sekolah rendah, bidang apa subjek yang saya paling suka pun lukisan juga. Jadi bila cikgu ajar lukisan, saya lah orang yang paling hyper sekali dalam sekolah masa tu. Dan hasil lukisan tu cikgu ambil tampal dekat depan. Dia jadi motivasi untuk saya lebih minat dalam bidang lukisan. Apakah perkembangan terkini Cik Ujang? Adakah masih aktif dalam dunia melukis kartun? Sekarang ni baru mulakan balik. Tahun ni baru start comeback balik dan keluarkan beberapa production seperti contoh ni kompilasi rubuk ni, buku ni. Kompilasi rubuk ni. Ini baru keluar ni. Kemudian kita keluarkan tu juga notebook tu. Ada 10 design notebook. 2 dah sold out dah. Tinggal 8 je lagi. Jadi sekarang ni saya bersama Wasilah Global Resources ni, company penerbit ni, untuk buat promosi dan jelajah suatu Malaysia. Kita akan pergi ke setiap negeri. Lepas ni saya akan ke Iskandar, ke Pulau Pinang, Perlis, setiap negeri untuk mempromosikan karya-karya saya yang terbaru. Boleh tak kongsikan karya terbaru Cik Ujang? Okey, boleh dapat juga tengok karya-karya terbaru saya macam animasi. Boleh buka dekat YouTube, cari Adik dan Kadir. Tajuk dia AADIK dan Kadir. Itu kartun animasi 6 siri yang saya buat untuk agensi dadah kebangsaan. Dia untuk kempen anti dadah lah, mendidik macam mana kita jangan rapat dengan dadah apa semua ni lah. Adakah Cik Ujang akan berada di sini sampai hari penutup atau tidak? InsyaAllah akan ada daripada hari ni sampai hari Ahad besok 28 hari bulan. Jadi jemput datang ramai-ramai semua yang ada dekat sekitar Seremban 2, mana-mana lah Negeri Sembilan ni. Kita ajak diorang datang. Ada banyak buku-buku yang dia boleh beli kat sini. Terima kasih atas masa dan perkongsian. Okey, terima kasih. Sekarang sedang diajukan aktiviti-aktiviti daripada Klinik Kesihatan Port Dickson. Ala-ala kita dah sampai sini. Apa kata kita pergi interview orang awam? Okey. Jom. Okey, jom. Assalamualaikum adik. Salam. Boleh perkenalkan diri? Boleh? Nama saya Arisa Nazim binti Mak Nazli. Adik dari mana ni? Dari SK Rosa Sembai 2. Adik boleh share tak apa yang adik beli kat Pesta Buku 2026 ni? Boleh? Saya ada beli buku yang bertajuk Tomato yang dituliskan oleh Ana Syahira. Okay, terima kasih adik. Sama. Assalamualaikum. Awak dari mana? Waalaikumsalam. Saya dari SK Rahang. Awak memang suka
pesta buku macam tu? Ya, saya memang minat pesta-pesta buku macam ni. Boleh tunjuk hasil pembelian hari ini? Boleh. Hari ini saya beli buku ini kerana saya minat sangat buku ni. Wah, nampak menarik. Kat mana saya boleh beli? Kalau awak nak beli buku ni, awak boleh beli dekat booth nombor 12. Okey, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum dia. Waalaikumsalam. Apa perasaan awak di pesta buku hari ini? Saya rasa sangat seronok kerana banyak sangat buku di sini. Wah, nampak macam awak beli buku tu. Buku apa tu? Buku ni tajuk dia Tuhan Aku Ingin Sembuh. Kenapa dia beli buku ni? Tak tahulah, sebab saya rasa macam seronok sangat. Sebab buku ni macam cover dia cantik. Wah, okey, terima kasih. Sama. Assalamualaikum Iman. Waalaikumsalam. Apa yang Iman beli tu? Buku dia ialah Raja Wali Striker dan juga Air Mata Monyet. Wah, terima kasih Man. Sama. Bersama saya Cikgu Hayati daripada SD Gadang Jaya. Cikgu, boleh ceritakan apa tujuan cikgu datang ke sini? Okey, cikgu datang sini untuk bawa anak-anak murid tengok yang mana buku yang menarik yang ada dijual di pesta buku ni lah. Terima kasih cikgu atas perkongsian. Sama-sama. Korang, sebelum kita balik ni, kita ada misi tau. Misi apa pula? Cikgu, tadi ada bagi nilai RM20. Kita akan cari buku apa yang kita rasa paling menarik kat sini. Jadi, wait. Dah, korang pergi cari buku apa yang paling korang suka. Okey, cikgu. Tadi dah dapat RM20 seorang. Inilah hasil tangkapan kami. So, semua orang dah beli novel cerita apa entah. Kalau saya beli cerita Waris. Sebab apa saya suka novel-novel seram ni? Entahlah. Mungkin sebab saya suka cerita seram. Biasalah, laki. Saya dapat beli buku ni, Dayang Senandung. Saya memang minat cerita kisah Melayu lama ni. Kalau korang berminat nak beli buku ni juga, korang boleh datang sini. Ini hasil tangkapan saya, Dimensi Pulong. Sebab saya sangat suka cerita hantu macam ni. Korang boleh beli juga kalau korang yang suka cerita hantu. Ini adalah hasil tangkapan saya pada hari ini. Saya beli buku Dr. Mode Afia. Saya memang minat nak jadi doktor. Dan itu cita-cita saya. Bye. Memang betul hari ni. Kita apa harus saya nak tambah koleksi buku? Saya pun sama. Best juga. Rasa macam nak datang setiap hari. Boleh sangat. Setiap hari ada program menarik yang diajarkan. Betul tu. Lepas ni boleh datang dengan keluarga. Dah. Jom kita balik. Sebab apa dah ni? Jelah balik. Dekat sekolah mesti akan tiap-tiap dah. Kejap. Tadi kita datang naik pesawat kan? Mana cawan ni? Okay, Nisha, apa perasaan hari ni dapat buat liputan dekat sini? Seronok sangat. Ni bagi saya satu pengalaman yang yang saya tak pernah rasa. Interview orang awam tu saya tak pernah rasa. Terima kasih cikgu bagi peluang kat saya.